tak ada rujuk salutasi yang tadi itu. Salutasi Ini Ustaz. adik Muhammad Haziq Darwish bin Muhyiddin untuk memberikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Yang berbahagia Encik Muhammad Wazir bin Hamzah, Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Hussein, Pengerusi Lembaga Pengelola Sekolah serta Barisan Lembaga Pengelola Sekolah. Yang bersaha Encik Muhammad Muhyiddin bin Mustafa, Ketua Pegawai Eksekutif Sekolah Seri Seremban. Yang bersaha Puan Suzana binti Yusof, Guru Besar Sekolah Seri Seremban serta Barisan Pengurusan Sekolah. Yang bersaha Dr. Mizwa Anwar bin Abdul Hadi, yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Yang dihormati guru-guru Sekolah Seri Seremban, ibu bapa yang diraikan, murid-murid tahun 6 Sekolah Seri Seremban dan hadirin sekalian. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama mendahirkan rasa syukur kepada Hadrat Allah kerana dengan limpah rahmat dan izin-Nya kita dapat berhimpun pada hari yang bermakna ini. Tak apalah. Tak usah ni. Organisasi murid tahun 6 Sekolah Seri Seremban. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas anugerah outstanding yang amat besar artinya kepada saya. Hadirin yang dihormati, 6 tahun menuntut ilmu di Sekolah Seri Seremban merupakan perjalanan yang sangat berharga. Cari mic tu. Dan langkah pertama saya memasuki dalam perkembangan tahun 1 sehinggalah ke titik terakhir saya sebagai murid tahun 6. Setiap pengalaman telah membentuk pribadi, disiplin dan keyakinan diri saya. Segala ilmu, pesanan, tidak ajar, menjadikan, dan tidak ternilai dan menempuh masa depan. Pada kesempatan ini, izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih yang seterusnya kepada ibu bapa saya dan seluruh ibu bapa murid tahun 6. Terima kasih atas sokongan moral yang tidak pernah putus asa. Jangan guna ambil majlis rasmi. Atas pengorbanan yang tidak terhitung serta atas doa yang sentiasa mengiringi setiap langkah kami, segala penat, lelah dan kesungguhan ibu bapa menjadi penyebab utama kami berdiri teguh pada hari ini. Seterusnya, penghargaan yang tidak terhingga buat barisan guru-guru Sekolah Seri Seremban. Terima kasih kerana membimbing kami dengan penuh dedikasi, mendidik kami dengan kesabaran dan membentuk tasiah serta akhlak kami dengan penuh rasa tanggungjawab. Jasa guru-guru sekalian tidak akan mampu kami balas, namun akan sentiasa kami kenal sepanjang hayat. Kepada rakan-rakan seperjuangan tahun 6, terima kasih atas persahabatan yang terjalin sepanjang 6 tahun ini. Kita telah melalui pelbagai cabaran bersama dan setiap kenangan menjadi lambang kekuatan serta kesepaduan kita sebagai satu batch. Semoga persahabatan ini akan terus kekal walau kita akan membawa haluan masing-masing ke sekolah menengah kelak. Akhir kata, penganugerahan yang saya terima pada hari ini bukanlah kejayaan saya seorang. Ia adalah hasil sokongan, doa dan kepercayaan daripada semua yang berada di sekeliling saya. Semoga kejayaan ini menjadi pemangkin untuk saya terus berusaha melangkah lebih jauh dan membawa nama Sekolah Seri Seremban dengan penuh rasa bangga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.